Okay. Tengok suhu dia sekarang. Kita dapat 3.0. 2.9. 2.9 ni, 3.0 ni memang sejuk lah. Dah 1 minit hari ni. Okey, hari ni kes aircon lah. Kes aircon. Produk Myvi ni dia datang langsung tak ada aircon tau. Dia datang tak ada aircon, kemudian dia minta kita check lah. Okey, so untuk kes Myvi ni bila kami check pada mulanya bila kita check, kita tengok dia punya cooling coil bocor. So kita bagi tahu owner lah, bang abang punya cooling coil bocor dan kita kena tukar cooling coil sebab bocor. Okey, so apa jadi? Ini cooling coil dia. Jom tengok sikit. Ni cooling coil dia. Nampak tak? Ni yang bahagian depan dia ni. So nampak tak kat sini? Sini penuh dengan kesan minyak. Sebab apa saya kata cooling coil dia bocor? Sebab apa saya boleh nampak cooling coil dia bocor? Sebab saya guna kamera, saya masuk dalam. Bila kita masuk kamera kat dalam, kita akan nampak kesan berminyak macam ni. Biasanya kalau kesan berminyak macam ni, itu memang 80-90% bocor lah. Dan biasanya memang alhamdulillah lah setakat ni tak pernah silap lagi. Tapi tak tahulah kuasa Allah kan. Okey, so kita tukar kompresor dia. Saya tukar dia punya cooling coil. Okey, lepas tukar cooling coil, saya masukkan gas. Kenapa saya masukkan gas? Okey, tujuan dia saya masukkan gas sebab dia datang. Aircon tak ada. Jadi kita tak boleh nak baca 100%. Sebab kalau masukkan gas waktu tu pun, sebab dia ada bocor, jadi pressure tu tak tepat. Jadi bila kita settlekan cooling coil dia ni, saya masukkan gas, saya jumpa masalah baru. Tahu masalah apa? Masalah dia ni. Ni masalah baru dia pula. Dia punya kondenser ni. Okay, apa jadi kat kondenser dia ni? Kondenser dia ni high pressure. Bacaan high pressure dia tinggi. Okey, so kondenser dia ni sumbat. Okey, so macam mana saya confirmkan kondenser dia sumbat? Okey, saya buka ni, saya cabut filter, saya tutup balik, maksudnya dalam ni kosong. So, saya masukkan gas, high pressure dia tinggi, lebih 200. So, bila Myvi ni dah dekat 250 tu, itu memang menunjukkan high pressure tinggi. Jadi, kita bagi tahu owner, dia punya kondenser ni tak cun. Dah tak okey sebab high pressure dia tinggi. Okey, bukan saya tak nak cuci. Biasanya bila saya cuci ni, saya masuk chemical kat dalam dia, tengok nasib. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Jangan tanya saya kenapa. Sebab memang saya selalu kena macam tu. Jadi, kos dia pun, sebenarnya kondenser dia pun tak berapa mahal sebenarnya. Jadi, sebab tu saya berani cakap kat owner, kita suggest dia tukar. Jadi, bila saya tukar dia punya ni, pada masa yang sama, semasa saya check tu, lagi satu masalah. Ini hose dia kat sini lah. Yang keluar daripada ni. Ni high pressure punya part dah ni. Okey. So, dia punya ni memang keluar buih kat sini. Ini biasa. Kalau high pressure tinggi, kalau bacaan high pressure tinggi, biasa ini pun selalu bocor. Saya percaya kedai-kedai aircon lain pun kena masalah yang sama. So, nak tak nak, kena tukar juga. Jadi, 3 part ini saya tukar. Kompresor dia okey tau. Nampak? Ni kompresor dia. Okey. Kompresor dia okey. Sekarang saya tukar hose ni. Saya tukar kondenser. Kemudian, saya tukar cooling coil. Dan dekat cooling coil tu, biasalah. Dekat cooling coil, ni cooling coil tau. Sorry ya. Ni dia punya ke? Ini ada banyak thermosensor. Okay. Kalau siapa yang nak tukar cooling coil tu, minta tolong. Ni thermosensor ada banyak ni. Sebab saya minggu ni saja dah buat 7 biji. Tukar cooling coil kereta. Gila banyak. Jadi, nampak tak? Dia punya sensor, thermosensor ni, kalau anda tukar cooling coil, minta tolong tukar sekali. Benda ni. Bukan apa, upah nak buka saja, tak berbaloi. Benda ni bukan mahal sangat pun. Okey, jadi kita dah tukar part ni. Nak tahu berapa suhu dia? Jom saya tunjuk. Okey, tengok suhu dia sekarang. Kita dapat 3.0. 2.9. 2.9 ni, 3.0 ni memang sejuk lah. Dan memang terbaik lah. Myvi kalau boleh dapat 2 ataupun 3 tu memang TikTok. Jadi ingat, kalau kereta anda rosak ataupun bocor, cooling coil ke kondenser ke, saya tak kisah. Apa yang saya nak pesan kat sini, tolong lepas saya siap pasang, tolong test dulu, tengok. Sebab kadang-kadang dia bocor kat situ, tapi puncanya di tempat lain. Macam ni lah, kemungkinan puncanya high pressure lah ni. So bila high pressure, lama-lama dia punya cooling coil terreput, boleh bocor kat situ. So kalau siapa ada masalah aircon tak settle, nak aircon sejuk, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Selamat hari ini settle.